Hai, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Saya Vin Haziq, Futures Broker Representative Dual License. Jadi untuk video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda charting dekat dalam QXT Mobile. Baik, untuk chart ni ada ke dekat dalam apps mobile ni? Which is jawapannya ada. So, nak akses kepada chart tu anda kena pergi ke quotes dahulu. Quotes, anda pergi ke quotes anda dan anda pergi ke produk yang anda dah tambah dekat dalam quotes tu. Let's say macam sekarang ni saya ada produk soybean oil. Okay, so nak buka chart dia, anda just tekan sahaja dekat quotes ni. Tekan je dekat row ni, tekan dan anda akan nampak chart. Okay, anda akan nampak chart. Tapi chart ni anda boleh tengok juga dia time frame apa. Semestinya nak tukar time frame, ada mungkin nak masuk indikator. Nak masuk indikator boleh ke? Yes, jawapannya boleh. So saya akan tunjukkan caranya. So sekarang ni kita tengok untuk chart ni, dia buka dekat saya sekarang ni untuk 15 minutes. Okay, start 15 minit lah candle ni. Tapi nak tukar time frame, caranya anda kena pergi dekat this one. Tekan. Okay, jadi sekarang ni ini chartnya. Anda boleh pinch. Pinch tu maksudnya ada yang picit. Picit kawasan tepi ni. Picit guna dua jari untuk kecilkan. Ataupun besarkan. Kecilkan, besarkan. Picit guna dua jari ni. Saya picit tengah guna dua jari. Ataupun kalau nak untuk besarkan tepi kanan kiri ni, sama juga. Picit dua jari untuk ke tengah ataupun keluar. Faham kan? Picit-picit. Macam tu lah. Alright. So sekarang ni kita nak tukar time frame apa semua. Anda boleh pergi dekat bawah ni. Dia ada 3 button, 3 dot. So anda tekan. Dekat sini ada setting. Anda tekan dekat setting gear tu. Okay, dekat setting gear tu dah dekat sini. Anda boleh pilih tick intraday, daily. Untuk tukar kepada minutes, hour, something like that. Anda tekan intraday ni dulu. Bila tekan, anda boleh pilih lah nak masukkan berapa minit. 60 minit. 60 minit is equal to sejam lah. Ataupun mungkin 5 minit. Okay, so anda tekan right. Should be nanti dia akan buka chart 5 minit. Okay. Lepas tu chart ni dia ada beberapa jenis juga dia bagi kita buka. Sama ada anda nak tukar kepada line chart ataupun bar chart ataupun this one. This one macam saya pun tak gunalah. Biasanya either 2 ataupun either 3. Okey, lagi satu benda yang anda boleh tukar lagi dekat sini adalah anda boleh tukar dia punya color. Color ni dekat sini ni. Dia punya tema. Mungkin anda tak suka warna merah dengan hijau ni, anda boleh tukarlah. Tekan, anda boleh tukar. Nak buy setting yang dia dah ada ataupun anda nak custom. Kalau custom ni anda boleh tukar dekat atas ni. Dia ada beberapa option lah untuk anda tukar. Kalau saya malas nak tukar-tukar lah. Saya biar kepada default sahaja. Okey. So jap, kita pergi balik kepada setting tadi. Baik, jadi sekarang ni macam ni kita nak tambah indikator. Untuk tambah indikator dekat this one, nampak ada macam ada bar chart dengan anak panah ni. Anda tekan this one. Dekat sini anda boleh enable indicator. Tapi indicator kalau dekat device phone punya version, dia tak berapa banyak option lah. Ada beberapa saja yang anda boleh masukkan. Contohnya ni by default dia dah listkan yang tadilah beberapa 3 tadi tu. Which is anda boleh lihat dia adalah line-line yang dia masukkan dah. Indicator MACD. MACD pun dia just macam ni saja MACD dia. Dan untuk like line moving average pun should be lebih kurang macam ni sajalah. Kita tengok lagi indikator apa yang ada. Moving average pun dia tak ada moving average biasa. Dia cuma ada EMA. Anda boleh tekan dekat sini plus. Kita ada Bollinger Band, DMI, DPO, EMA, NV. Biasanya RSI, stochastic should be ada lah. Dan ada beberapa option lain yang mana anda boleh cuba. Dia mungkin dia punya featurenya tak seperti apa yang anda nak. Anda cuba kena try satu-satu. Contoh macam Bollinger Band. Anda masukkan Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. Ini anda ikutlah setting apa yang nak tukar. So sekarang kita masukkan Bollinger Band. Okay, actually ni sebenarnya ada ni line bawah ni. Line-line yang lain tu should be ada. Cuma dia warna putih. So in order for you to nampak, you kena tukar kepada warna lain lah. Sebab kalau warna putih memang tak nampak by default. Okey, yang ni adalah indikator-indikator yang anda boleh masukkan. Contoh macam ada indikator lain anda nak masukkan. Contoh macam tadi kita ada MACD, kita masukkan MACD. MACD pun dia ada beberapa line lah. MACD dia tak ada bar chart. So untuk indikator apa semua ni anda boleh tengok lah, anda boleh bermain dengan
This one, anda tengok dekat sini, anda tekan, anda tengoklah anda nak masukkan indikator apa. Let's say kalau indikator tu anda tak nak ataupun anda nak buang indikator, disable sajalah. Disable untuk tutup, tak ada buka apa-apa indikator. Kalau nak buang, anda kena tekan yang apa warna merah ni untuk anda nak buang indikator tersebut. Contoh MACD yang saya tak nak, saya nak Bolliger Band sahaja. Tekan right. So this one lah. Okay. Lagi satu, dekat chart ni sebenarnya anda boleh untuk place order. Anda lihat dekat tab sebelah kanan ni, bukan tab lah, anda boleh lihat dekat sebelah kanan ni dia macam ada satu line putih ni. Kalaulah anda tekan, okey, anda lihat sekarang ni nampak dia bergerak-gerak kan? Anda boleh lihat tadi dia bergerak-gerak kan? Okey, kejap. So bila anda tekan dah lepas. Anda lepas sahaja. Kalau ianya lepas di atas harga semasa, dia akan suggest untuk anda adakah di 50 di harga yang anda lepaskan tu anda nak buat buy stop ataupun anda nak buat sell limit. Ataupun contoh di bawah ni harga semasa ni 50.45 ni, ataupun jika di bawah harga semasa anda drag and drop lepas, dia akan suggest untuk buy limit ataupun adakah anda nak buat sell stop. So dekat chart pun anda boleh buat order. Lagi satu, kalau anda nak tengok harga candle ni berapa, anda boleh double tap untuk adakan cursor. Contoh nak tengok cursor ni kan, anda boleh tengok lah harga berapa, contoh candle ni harga berapa ke, anda boleh lihat. Anda boleh bawa cursor tu ke sana. Okey, nak hilangkan cursor ni double tap balik sahaja. Contoh macam this one, anda nak buat place order tadi macam saya tunjuk, anda pergi sahaja ke sebelah kanan ni, anda lepas sahaja. Let's say anda nak buy stop, anda place lah buy stop order. Oh, nampak order has been placed. Nampak dekat sini. Kalau nak tukar pun anda boleh drag sajalah, cancel and replace. Nampak dia something mudahlah, mudahkan kerja anda juga sambil anda nak tengok chart dekat dalam ni. So sekarang ni order ni saya tak nak, saya nak kena cancelkan dululah. Just tekan sahaja cancel order. Yes. Just tap sahaja dekat yang diamond tadi tu untuk anda cancelkan order. So itu saja untuk charting. Dia simple tapi maybe boleh guna untuk korang kalau korang memang tak ada subscribe kat TradingView ke, ataupun mungkin waktu tu TradingView tengah hang ke something like that, anda boleh tu gunakan chart dekat dalam this one lah, dalam device. So itu bagi saya okey dah. Cuma anda kena familiarkan lah, dia memang agak berbeza sedikit daripada yang kebiasaan anda guna di TradingView. So semoga bermanfaat untuk charting di QST Mobile. Jika anda rasa video ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa untuk subscribe, follow, like, komen dan share. Kita jumpa di tutorial seterusnya.